Okay, baik. Assalamualaikum. So, hari ni saya nak tunjuk macam mana cara nak edit template sales page yang lama, yang Canva version lama. So, nak update kepada template sales page yang boleh guna untuk nak embed. Okay. Right, so buka Canva macam biasa. So, ini adalah contoh file yang lama lah, sebab kami copy daripada yang design yang point yang lama. Sebab design point yang sekarang kami dah tak boleh buka. Jadi ini contohnya, ini adalah file yang lama. So buka file ni yang version lama. Okay. Okay, so katakanlah ini adalah website yang version lama. Okay, so cara dia adalah pergi semula dekat home Canva ni. Pergi dekat bahagian create atas kiri. Dan pilih website. Tekan yang ni, website ni. Okay, so dia akan keluar file kosong macam ni lah, sebab ini kira macam from scratch. Tapi kita nak copy je daripada sales page yang lama, yang before ni. Sales page yang ni, kita nak copy. Sebab kalau guna yang ni, boleh nampak dekat bahagian page ni, dia ada 7. Kalau ada page melebihi 1, sekarang Canva dia dah tak kasih embed. Kalau dia embed, dia jadi slide. Dia tak jadi dalam satu website. Okay. So, cara dia, design yang lama ni, boleh tarik, drag, buat satu-satu page dulu. Dan macam ni, right click, copy. Lepas tu, pergi dekat file yang kosong tadi tu. Yang ni boleh tarik panjang ke bawah. Ni boleh tarik panjang sampailah dia limit. Dia tak boleh nak tarik dah. Dia memang kena tarik sikit-sikit. Tak boleh tarik panjang. Okay. Kau nampak kat sini, kita nak tarik dia dah tak boleh dah, dia dah limit. So, dia dah, contoh kalau kita kecilkan, dia dapat panjang macam ni lah. Okay, saya akan balik. Scroll sampai atas. Kan tadi kita dah copy kan, yang dekat design lama ni. So, pergi dekat file yang baru. Right click, paste. Okay, dah akan jadi macam ni. Ini dia copy dia punya elemen je. Background belum ada. So, pergi balik dekat file belakang, file lama. Kena make sure klik bahagian background ni. Then, yang biru ni, belakang. Right click, copy, paste. Dia dah jadi background dia lah, warna biru untuk satu ni. Okay. Then, dah settle untuk page pertama. Untuk section yang pertama. Buat juga repeat benda yang sama untuk yang kedua ni. Ni, copy ke bawah sikit, paste. Macam ni. Okay. Kalau yang ni, kan yang lama ni, dia kan dua page berbeza kan. Ikutkan ni page pertama, ni page kedua. Tapi disebabkan sekarang ni, dia adalah satu page je. Jadi, kena tambah box dekat belakang gini untuk nampakkan dia macam adalah page yang berbeza. So, cara dia mudah je. Ni boleh unlock dulu. Kalau ada apa-apa elemen yang lock, boleh unlock dulu. Kalau selagi dia lock, selagi tu lah takkan boleh copy, takkan boleh edit. Ni dah unlock tadi, copy background ni. Paste dekat sini. Ni dia naik atas, tak apa, turunkan bawah. Ini kan dia tertutup. Bila dia tertutup, adjust dekat position.
two back. Letak dia dekat paling belakang. Kan dah jadi. Okay, siap. Kalau dia macam ada like corner dekat tepi ni, curve, boleh edit dekat part ni. Ni corner rounding ni, jadikan dia kosong. So dia dah tak ada ni. Dia dah tak ada curve dah kat tepi ni. Dia jadi box biasa je. Lepas tu, yang ni bolehlah adjust, kasih dia center. Macam tu. Then, dah siap dah page 1, page 2. Then, page ketiga. Sama juga. Okay. Ini kalau rasa dia tergalih-galih, boleh lock dulu. Lock sementara je. Boleh lock dulu background dia. Sebab kita nak copy yang tengah-tengah ni. Okay. Copy. Paste. Ni kan, okay. Bila nampak kalau macam ada elemen-elemen yang tertindih ke background tertindih ni, letak dia position macam tadi, two back. Letak dia dekat belakang. Lepas tu, kalau dia macam dia terang macam ni, jelas, kita tak nak dia corak ni terlalu obvious. Jadi kita adjust dekat sini, dekat transparency. Cairkan dia. Okay. Lepas tu, ni kasih full lah. Jangan bagi dia kecil je dekat tengah tu. Tarik dia sampai tepi. Lepas tu, ni dia tak ada color lagi kan belakang. So, sama juga macam tadi. Kita copy background dia. Ni, bila tekan ni, nampak kan ada simbol mangga. Kalau ada simbol mangga ni, maksudnya elemen tu di lock. So, kita kena unlock dia. Kalau tak, kita tak boleh nak buat apa-apa dengan elemen tu. So, kena unlock dulu. Bila dah nampak macam ni, maksudnya dia dah boleh lah diedit atau di copy. Macam ni, right click, copy. Pergi dekat ni, paste. Hilang. Sekejap. Bila kalau ada apa-apa tersalah, boleh undo dekat atas ni. Panah ni undo. Okay. Ini kan tadi kan kita copy dia. So, bila dia pergi ke depan ni, bukan bermakna yang lama tu hilang. Dia tak hilang sebenarnya sebab box ni, dia dah pergi dekat depan gambar elemen yang kita dah letak tadi. So, cara dia sama position to back. Jadikan dia as a background. Lepas tu ni, adjust. Kecilkan. Kalau ada corner dekat tepi ni, boleh adjust dekat sini. Ini kalau rasa dia tak function, boleh delete je. Ni edit. Corner buang. Okay. Sekarang dah dapat dah titik. So, kesimpulannya, nanti bolehlah sambung sampai bawah. Okay. Kalau satu page ni tak cukup, yang panjang ni, dari 1 sampai ni tak cukup kan untuk nak buat letak 7 page dalam ni. Cara dia nak adalah duplicate ni. Duplicate section dekat kiri ni, tekan. So kita dapat lagi panjang. So yang ni tadi yang kita dah letak yang dekat section yang tadi yang baru tu kita delete. Ni delete. So dia jadi lagi panjang. Website kita boleh buat. So macam gitu je cara dia macam mana nak betulkan kalau sale page yang version lama sebelum ni kena pindah ke file website yang baru. So macam ni je cara dia. Copy dari design lama, paste dekat file sale page yang baru. Dan make sure dekat bahagian page kanan bawah ni 1/1. Kita nak ada 1 page je untuk website ni. Kita tak nak ada macam ni contohnya. Design lama ni dia ada 7. Kita tak nak. Sebab nanti tak boleh nak embed. Embed dia jadi slide.
Kita nak satu je dekat sini supaya dia boleh jadi macam website dalam satu page panjang ke bawah. Okay, jadi saya harap penerangan saya ni jelas. Okay. Lagi satu cara kalau nak share dekat orang, kat bahagian share ni, kat bahagian access level ni, boleh pilih kalau nak tunjuk kat orang ke apa ke, ni anyone with the link. Can edit ni boleh je pilih can view je ke, kalau takut orang nak curi save page ke, bagi can view. Tapi kalau nak orang bantu editkan, tekan can edit. Apa-apa semua setting dia dekat sini. Okay, so itu saja.